apa perbezaan antara Shopee punya affiliate dan TikTok punya affiliate. Thank you. Ni siapa? Pukis 9601 sebab bagi komen ni. So video minggu ni saya rasa yang kita boleh fokus adalah affiliate marketing, especially dekat Shopee dan TikTok. So video ni saya akan compare perbezaan antara affiliate marketing dekat Shopee dan affiliate marketing di TikTok. First kali, commission rate dia. Commission rate dekat TikTok dia lebih tinggi daripada commission rate dekat Shopee. Ni ikut saya punya personal experience lah. Dan kalau kita tengok barang-barang dekat TikTok, dia akan tulis dekat itu siap-siap commission dia berapa. Paling tinggi yang saya nampak adalah 25%. Kita bila nak buat affiliate marketing ni, kita kena aim untuk cari barang-barang yang at least 10% ke atas lah. Lagi tinggi lagi bagus. Tapi kebanyakan dekat Shopee, dia punya commission dia adalah kadang-kadang dia cakap je 10%, tapi dia tulis kat situ earn, dia ada cap tau. Walaupun kita jual barang 10,000 ke 1,000 ke, dia akan cap ke kadang-kadang commission tu RM10 saja. Walaupun dia tulis situ commission rate dia 10%, tapi dia cap kepada RM10. Jadi kat situ tak banyak lah. Kalau nak compare in terms of commission rate, fokus kat TikTok je, sebab commission kat TikTok lebih tinggi. Ok, next nak cakap pasal commission ni. Withdrawal dekat Shopee ni dia lambat sikit compare dengan TikTok, which is instant. Kalau kita cakap nak withdraw dekat TikTok kan, kita dapat dalam masa 30 saat macam tu, terus instant. Kalau kita withdraw daripada Shopee, dia adalah dalam 2 hingga 3 business days. So tak best sangat lah. Dan barang-barang kat TikTok dia lagi cepat proses. Maksudnya bila orang beli tu, dia dah dapat barang tu dan dia habis je dalam 7 hari ke refund period tu, and dia kata dia tak nak refund, terus kita akan dapat earnings tu, terus kita akan dapat commission tu. Kalau dekat Shopee pula, dia bahagi kepada setengah bulan. So apa-apa barang yang dibeli dalam setengah bulan ini, dia akan transfer bulan depan. So dia akan ikut stagger tau, setengah bulan. So dia ikut by bulk. So kat situ lambat sikit lah. Kalau contoh kita ada orang tu beli barang yang kita affiliate pada 1 bulan Januari, kita akan dapat commission tu agak-agak dalam hujung bulan Februari. Jadi lambat lah. So dekat TikTok ni lagi cepat dapat duit. Next adalah tentang traffic. Banyak tak orang pergi ke social media tu? Bagi saya tengok macam TikTok lagi banyak traffic dia. Traffic dia lagi banyak sebab banyak orang pergi sana untuk entertainment, untuk dapat video, untuk kadang-kadang untuk dapat video kelakar kan. Dia scroll, dia ternampak video affiliate kita dan dia rasa macam bagus benda ni, aku nak beli lah. Dan video tu once orang tu klik je dekat beg kuning tu, dia akan selalu tunjuk benda tu. Tak kisahlah video kita ke video orang lain ke. Jadi kat situ dia lebih targeted. In terms of Shopee pula, orang pergi sana untuk shopping. Soalnya tak selalu sangat kita pergi Shopee, melainkan kita dah memang ada niat nak beli sesuatu barang tu, nak search kan. Jadi itu bukan tempat social media, traffic dia kurang sikit. Jadi in terms of traffic, TikTok lagi menang lah, lagi laju. Buying power pula, dalam dua-dua platform ni, Shopee dan TikTok, mana yang ke barang kalian orang akan beli? Sebelum ni, lagi ke barang kalian, macam saya lah, saya akan prefer beli kat Shopee sebab kat situ ada SPayLater lah, ada voucher lah, mungkin limit saya kat sana dah banyak, dan mungkin dekat Shopee kita boleh bayar ansuran. Dan TikTok tak ada sebelum ni, tapi sekarang TikTok pun dah ada. Dia pun dah ada TikTok PayLater, dia pun dah ada voucher yang banyak, boleh dapat diskaun yang banyak. Jadi in terms of buying power, in terms of discount dekat dua-dua social media ni, dua-dua pun ok. Bagi saya rasa dua-dua ni equal. Yang sebelum ni TikTok memang kalah part ni, dan saya pun cakap kat orang benda ni bagus tapi beli kat Shopee lah, Shopee lagi murah. Tapi sekarang dah tak dah. Sekarang TikTok dia dah implement satu benda yang ada TikTok PayLater, dia boleh bayar guna Grab, boleh bayar ansuran juga, and voucher dia pun sama banyak. Jadi in terms of buying power kat dua-dua social media ni, kat dua-dua platform ni adalah sama. Ok, last kali adalah audience engagement. Benda ni penting. Kalau contoh kita buat video dekat Shopee dan ada orang nak tanya kita extra info tentang barang tu, macam bang, bateri dia tahan berapa lama, kita tak tahu pun orang tu tanya, sebab kita tak tahu boleh ke engage dengan audience. Sebab saya check balik kat Shopee video yang saya pernah post, saya pun tak tahu mana nak pergi, nak kena cari balik video lama tu. Ataupun kalau ada orang komen ke, saya pun tak tahu nak jawab kat mana. Jadi itu adalah satu kelemahan lah kita buat affiliate dekat Shopee ni.
kita tak boleh engage dengan audience. Dekat TikTok kita akan dapat notification, orang tu akan tanya, bang betul ke benda ni bagus, bateri dia tahan berapa lama, ada GPS ke tak. Dia akan tanya soalan-soalan tu yang lagi kita layan, lagilah banyak orang tu akan rasa macam okey lah, bagus lah, aku nak beli lah. Dia bukan just promote benda yang dia tak suka, dia ni promote benda-benda yang dia tahu. Dan lagi satu best adalah bila orang tanya soalan tu, kita buat lagi satu video menjawab, lagilah orang tu akan beli. Sebab dia akan macam, wih dia ni gila, take extra effort untuk jawab soalan aku dengan video. So kalau korang buat macam tu, macam aku pernah buat, itu satu trik yang, bukan trik lah, itu maksudnya kita genuine. Kita soalan orang tu dengan ikhlas, betul-betul kita nak jawab soalan tu, benda tu memang kita tahu, lagilah orang tu akan beli. Kalau tengok rekod saya punya orang buat pembelian adalah daripada video-video yang menjawab kepada soalan tu. Okey, senang ni macam ni. Kalau korang tak tahu nak buat affiliate TikTok ke, affiliate Shopee ke, affiliate dekat Instagram ke, korang buat satu video dekat TikTok, lepas tu korang post je kat Shopee, post kat Instagram, post dekat TikTok. Yang penting tu, link tu kita letak. Contoh kalau kita nak dekat IG pun boleh, tapi yang penting kita letaklah link TikTok punya barang tu ataupun link Shopee punya barang tu. Kalau kita dah buat satu video tu, kita letak je lah kat banyak-banyak platform, letak Facebook ke apa. So tak payahlah korang nak pilih mana satu lah, Shopee ke TikTok ke, pilih semua. Sebab kalau kita tak letak video kita dekat Shopee, orang boleh curi kita video dan boleh letak dekat diorang punya Shopee, and diorang akan dapat commission setiap kali orang beli. So kat situ itu tak best lah. Jadi sebelum orang lain curi video kita, kita letak video kita kat Shopee juga. Anyway, harap korang berminat untuk buat affiliate marketing kat TikTok dan Shopee ni. Macam aku pun memang sangat suka buat affiliate marketing ni, sebab buat kerja sekali dapat duit berkali-kali tanpa kita perlu buat customer service ke, tanpa kita perlu buat penghantaran. Duit tu masuk setiap hari, so best. So kalau korang nak belajar macam nak buat video kat TikTok, saya ada buat satu course dekat Udemy ni. Korang boleh belajar macam nak buat video dekat TikTok supaya korang boleh socialize, buat marketing, bina branding, kembangkan bisnes dan engage dengan community. Tengok link aku letak dekat description, korang boleh access video-video tu. Okay, next video saya akan cakap tentang digital product, macam mana saya buat satu digital product dan saya jualnya berkali-kali tanpa mengeluarkan kos lagi. Macam contoh kita jual kuih, kita kena asyik beli butter kan, kena ada kos kan. Kalau kita jual digital marketing, kalau kita jual digital product, kita tak perlu nak keluarkan kos lagi. Kita boleh jual berkali-kali dengan commission rate, dengan untung 100%. Side hustle Selasa yang saya akan share setiap hari Selasa ni, tekan subscribe button dan tengoklah video-video saya yang seterusnya.